menyaksikan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun 2024. Dokumentasi jualan awal tahun sekolahan, next. Ini transformasi koperasi anda biasa masuk koperasi kan. Okay, next. Akaun dan audit bersama Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Untuk pengetahuan pelajar, kalau kita koperasi, kita terikat dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. 3 orang iaitu Encik Muhammad Suhairi, Cik Nur Hayati dan Cik Nabilah. Seterusnya juru audit 1 Puan Tan Sharifah dan juru audit 2 Encik Muhammad Zaki Izzuddin. Ini adalah ALK dari kalangan guru. Okay, koperasi pengawas koperasi, pelajar boleh lihatlah. Saya berbesar hati ingin memperkenalkan, minta semua pengawas koperasi minta berdiri. Sehinggalah ke hari ini mereka berkhidmat dengan sangat cemerlang. Pengawas koperasi merupakan tulang belakang koperasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Siti Nur Syafinas binti Saiful Yagan, selaku Bendahari Koperasi SMK Tiara Permai Berhad, akan melaporkan penyata keuangan teraudit oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM bagi 2 tahun keuangan, iaitu bagi tahun berakhir pada 31 Disember 2022 dan 2023. Terdapat 4 akaun yang akan dilaporkan dan saya mulakan laporan keuangan dengan akaun perdagangan. Pada tahun 2023 adalah sebanyak RM316,626.68 sen, RM185,140.57 sen pada tahun 2022 dan RM191,028. Setelah mengambil kira jumlah jualan dan kos jualan, Koperasi SMK Tiara Permai Berhad telah mendapat keuntungan kasar sebanyak RM3,724.9 sen pada tahun 2022 dan RM125,548.15 sen pada tahun 2023. Seterusnya, saya akan melaporkan akaun untung rugi, iaitu akaun yang mengambil kira semua kos operasi aktiviti koperasi SMK Tiara Permai Berhad. Okey, jumlah pendapatan sepanjang aktiviti perniagaan koperasi pada tahun 2022 adalah sebanyak RM193,776.26 sen. Manakala jumlah pendapatan pada tahun 2023 adalah sebanyak RM318,148.68 sen. Manakala jumlah perbelanjaan sepanjang aktiviti perniagaan pula adalah sebanyak RM188,714.87 sen pada tahun 2022 dan RM201,524.73 sen pada tahun 2023. Setelah mengambil kira jumlah pendapatan dan jumlah perbelanjaan, Koperasi SMK Tiara Permai Berhad telah mendapat keuntungan bersih sebanyak RM5,061.39 sen pada tahun 2022 dan RM116,623.95 sen pada tahun 2023. Okey, dengan dibuat mengikut ketetapan sebanyak 10% pembagian dividen atas modal share untuk setiap anggota pada tahun keuangan yang berakhir pada 31 Disember 2022. Manakala
Manakala bagi tahun keuangan yang berakhir pada 31 Disember 2023 adalah sebanyak 50%. Pada tahun keuangan yang berakhir pada 31 Disember 2022, jumlah pembagian dividen atas modal share adalah sebanyak RM526.30. Manakala pada tahun keuangan yang berakhir pada 31 Disember 2023, jumlah pembahagian dividen atas modal share adalah sebanyak RM3,110. Okey, seterusnya 10% honorarium lembaga akan dibahagikan kepada semua AM. 31 Disember 2023, Koperasi SMK Tiara Permai Berhad telah mewujudkan 3 tabung, iaitu tabung kebajikan am, tabung aktiviti dan tabung kerakyatan dengan jumlah sebanyak RM30,438. Sekian sahaja laporan keuangan daripada saya selaku Bendahari Koperasi SMK Tiara Permai Berhad. Dan tahniah diucapkan kepada ALK yang dipilih pada tahun ini, ya, yang dipilih pada guru dan murid. Semoga pelantikan ini menjadi satu pemangkin, okey, supaya kita dapat bekerja dengan lebih baik, okey, untuk kepentingan bersama.